proses penurunan wahyu, iaitu penurunan Al-Quran. Kan? 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Iaitu zaman turunnya wahyu selama 23 tahun. Bila mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi seorang rasul, maka baginda pun mulakan dakwahnya dan baginda berdakwah selama 23 tahun. Daripada umur baginda 40 tahun sehingga umur baginda 63 tahun. Selepas habis sahaja 23 tahun, baginda pun wafat. Jadi 23 tahun adalah proses penurunan wahyu, iaitu penurunan Al-Quran. Kan? 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Itu proses penurunan Al-Quran. Jadi proses penurunan Al-Quran inilah yang menetapkan hukum-hukum syarak, yang menetapkan syariat tadi yang kita kata tadi. Kan? Bila Allah kata tak boleh minum arak, bila Allah kata kena buat macam ni, kena buat macam tu. Kan? Jadi ada bermacam-macam elemen di dalam Al-Quran. Ada syariat yang berbentuk perbuatan, iaitu yang ini kita sebut sebagai ilmu fiqh. Ada syariat yang berbentuk akidah dan sebagainya.